Bolehkah semayang duduk atas kerusi sedangkan dia boleh berjalan seperti biasa? Cuma ada masalah ketika nak sujud. Kerana bacaan Fatihah, adakah kena duduk atau berdiri? Baik. Orang ini dia boleh berjalan. Cuma dia tak boleh turun sujud di bawah. Baik. Bolehkah dia semayang duduk di atas kerusi? Asalnya wajib semayang fardu berdiri. Nabi kata salli qa'ima, semayang dalam keadaan berdiri, qiyam. Fa in lam tastati', maka jika kamu tidak boleh berdiri, fa qa'ida, maka boleh semayang duduk. Duduk atas kursi, bukan duduk di bawah. Yang afdalnya duduk macam tahiyat awal, duduk iftirash. Faham lagi? Baik. Dalam masalah ni dia kata orang ini boleh berjalan. Orang yang berjalan boleh. Boleh tak dia semayang duduk? Jawabnya, kalau orang itu boleh berjalan, boleh atau tidak dia semayang duduk, tak dapat jawapan lagi. Kerana kita nak tahu boleh atau tidak dia berdiri. Faham? Kerana hadis ini menyebut semayanglah berdiri. Kalau tak boleh berdiri baru duduk. Faham? Nabi tak kata semayanglah berdiri, kalau tak boleh berjalan duduk. Kerana tidak semua orang yang boleh berjalan boleh berdiri. Ada orang boleh berjalan dan boleh berdiri macam kita semua. Betul tak? Tapi ada orang yang dia boleh berjalan, tak boleh berdiri. Maknanya bila dia nak berhenti, dia akan cari kursi. Kalau tidak, dia rebah. Faham? Maka jika orang yang jenis boleh berjalan, tak boleh berhenti berdiri, dia boleh semayang duduk. Kerana tidak boleh semayang berjalan. Faham lagi ya? Ke tak faham? Faham tak? Ada kan orang tua kan jalan siapa tu cari pagar, nak landing sakut pagar gitu. Cari tiang, tak ada tiang berebok je tu. Betul tak? Jadi itu boleh berjalan, tak boleh berdiri. Boleh semayang duduk. Tapi mu boleh berjalan, boleh berdiri, tapi cuma sujud tak boleh. Tak boleh semayang duduk. Masa mana tak boleh duduk? Masa berdiri. Maknanya kalau mu tak boleh turun sujud saja, wajib takbir ihram dalam keadaan berdiri. Allahu Akbar, berdiri. Fatihah, berdiri. Rokok, berdiri. Sebab dia kata sujud tak boleh. Rokok boleh tak? Rokok boleh. Wajib rokok macam biasa. Allahu Akbar. I'tidal wajib berdiri. Sami Allah liman hamidah. Lepas tu bila nak sujud, dia tak boleh sujud, maka dia duduk atas kursi. Contoh, boleh. Dia pun turun gitu. Kenapa mungkin duduk atas kursi? Kerana tak boleh sujud di bawah. Baru betul. Ni tak boleh sujud, semayang di duduk. Mana boleh? Faham lagi? Dia kaedah ni gini je, senang je. Pakai sampai bila-bila. Okey? Rukun semayang ada berapa? 13. Kalau tak boleh wajib buat 12. Nampak lagi? Yang kita tak boleh buat dalam 13 ni je. Maka gugur tinggal berapa? Tinggal 12. Faham? Wajib buat 12. Tak boleh buat 2, tinggal 11. Wajib buat 11. Bukan tak boleh je, 3 gugur. Mana boleh? Faham? Rukun semayang ada 13, 3 perkara tak boleh buat. Maka wajib buat 10. Al-maisur la yaskutu bil ma'sur. Kalau ada benda yang kita tak boleh buat, tapi ada benda yang boleh buat, maka yang boleh buat itu wajib buat. Tu dia kata al-maisur la yaskutu bil ma'sur, maksudnya yang boleh buat itu tidak digugurkan dengan sebab ada benda yang tak boleh buat. Nampak? Tak boleh sujud je, berdiri tak buat dah. Kena faham. Faham lagi?